Okey, jom. Saya ke... Uish, kepala tu, kepala. Assalamualaikum. Selamat kembali dan selamat datang ke Armalai. Hari ini kita nak main Keramat Dusun Pocong. Kita akan terus main. Wow. Keramat Dusun Pocong. Apa ni? Malam turun pelan menyelimuti mengepung muka. Apa berbeza daripada malam biasanya? Saya tak nak baca. Hah? Niki, kulo kan Dedi, juru kunci sing lawas. Saya dari penjaga malam-malam. Iki, sampean tugasnya mek resiki kuburan yo. Kita kena cuci kubur. Ojo lali diwaca aturan sing tak tulis, ben gak kena pamali. Saya kena baca tu. Ni aturan dia. Baca sendiri lah. Okey, baca. Ada PC. Kita main dengan orang lain ni sekarang ni. Sekarang kita tengok dengan 4 orang dah. Tengok kita ada siap attack titan ni. Kita ada Eren Yeager. Eren Yeager datang melawat tu tu. Indonesia. Ada ke apa dia saya nak buat Habis sapu di gudang lalu pergi ke makam. Apa salah semua tak tahu apa dia tu sana ni. Ni ke etik ni. Uish, apa lu? Iku apa ya penatang besar paling keteh tikus. Tu wah. Bukan darah tikus ke? Malam turun perlahan di depan di pemakaman. Hanya suatu suara angin dan tersisa dan doa yang tersisa di tempat sunyi ini. Seorang penjaga kubur meninggalkan bawah setiap masa akan kembali ke tanah. Batu tulisan berdiri diam menyimpan kisah hidup yang telah selesai. Di balik kesunyian kubur ada pelangkitan bahawa dunia hanyalah tempat singgah sementara. Okey. Langkah kaki terdengar di antara makam yang dingin dan gelap setiap tanah yang digali seakan berbisik. Sebelum terlambat, ingatlah untuk kembali ke Tuhan. Oi, apa hal tu? Pocong ada pokong. Maskot lah tu. Kerana suatu hari nanti kita semua berada di tempat yang sama, maka selama masih diberi waktu hidup, bertabahlah dan perbaikilah diri sebelum penyesalan datang. Ni game hantu ke game motivasi diri ni? Okey. Lah, saya seorang ke tinggal? Woi. Semua tak datang. Okey ni. Tu benda tu sebenarnya ada tu. Ush. Alah. Astagfirullah. Yang barusan lewat itu apa? Aduh, kenapa sih harus muncul kabut? Kenapa gambar Amir cuci satu ketampah ni tempat tu ni? Sampai naik cakap serap lah halam pun juga ada. Sulah saya pun tak tahu. Dia orang mencuci ni ikut saya rasanya semua tu. Apa yang belum bersih je yang jadi seram. Begini suasananya. Kenapa sampah penuh je? Kubur ni pelik ni. Udahlah biar aja kita selesaikan tugas ni biar cepat istirahat. Oi, semua lari dah. Asal semua terpotong rasanya. Bukan. Saya takut terpotong lah. Rasa semua terpotong juga tu rasanya. Ipin dengan bayar putih, hantu putih tu dah hilang. Saya tahu dia. Tu pun ada. Dia cuci sampah jugalah tu. Dia pun sampai tolong saya jugalah tu. Saya tak apalah. Kita tolong. Apa hal ni? Apa hal ni? Okey. Saya tahu apa saya nak buat dah. Jom. Dah tak tahu apa juga. Tengok. Okey, jom. Jom. Tengok. Dia lagi. Tengok. Saya tak ada apa tu. Ni Ipin. Ipin pula. Ipin pula. Cuba. Cepat. Ipin pula. Okey. Okey, dia sangkut situ. Jom kita susi sampah. Ush, asal ni? Apa kena? Ipin kena. Tu tengok Ipin lagi dia. Ipin kena kejar lah. Tapi sebelum sampai dia kena kejar. Wish. Ni boleh sekali pak. Ni apa ni? Kalau kamu ni mencinta. Baca sendiri lah. Saya kena pergi tu lah. Dia pun baca. Dia baca dah tengok. Musola. Tu tengok. Dia tunggu saya juga. Kena kat cari area musola kan. Area musola ni kita tengok mana kunci. Tu. Dia nampak. Dia tahu. Tu. Okey, jom. Kunci. Kamu dapat kunci, jom.
Cepat. Okey, siap, jom. Ush. Okey, lagi ni tak ada salam sangat. Saya sengkap-sangkat dia, weh. Dia tak ada bar depan muka macam tu. Maksud kita cuci sampah je. Dua lagi, mungkin tepi tu je. Ni kenapa putih macam ni pula? Dia cuma jadi macam hantu dah. Dia pula jadi... Okey, siap. Nak menyala macam ni. Kebersihan. Siap. Apa lagi sekarang ni? Cari sumber. Tangisan. Dia ada makam. Oh tu. Kak, nak nangis kak? Malam-malam ni kak, tak balik lagi. Uish, ni ke hantu ni? Lagu apaan di sini sendirian, Neng? Oh memang tu kan. Aku sedang minum pacarku. Apa masalah budak lagi dia tak? Kenapa Neng yang cari di kuburan? Itulah pelik tak cari ke mana-mana. Dalam malam. Ini maka pacarku. Dia dan aku dulu mengalami tragedi dan kejadian itu aku dan pacarku menjadi tumbal pesugihan dari seseorang. Apa yang saya nak buat apa lagi? Tumbal? Iya, dulu kami dijaga tumbal oleh seorang dukun pesugihan. Lalu mayat kami dibuang dari dukun tersebut. Maka masih bangkai daripada sebuah resi dan kepala pacarku masih disembunyikan di tempat tersebut. Wih, bahayanya. Maaf, Neng, ya bukan manusia. Dalam kejadian itu polisi dan Warkas nampak masih mencari bagian tu pacar saya dan belum ditemukan sehingga sekarang. Habis dengan saya apa? Saya bukan detektif Ronan ke apa dia dan cari mana. Dan arwah pacarku masih ada di sini minta bantuan kerana tubuh badannya masih lagi berada dalam genggaman si dukun tersebut. Nak lawan aku tu. Jom. Kita akan lawan. Kenapa tolak dia? Apa kalian mau bantu aku untuk carinya? Jangan tolak macam tu. Ipin. Ipin. Ditolak macam tu. Okay kak, bolehlah. Tolonglah. Kita akan tolong. Puskemas Jumaat 16 Februari 6 keluar. Saya tak baca. Pergi ke Puskem. Allah, kenapa hitam macam ni? Oh, Puskem Puskemas. Tak. Jangan tak putus. Saya baik weh. Saya dah berdebar ke tidak, saya terpaksa berhenti kat sini video tu. Ni apa ni? Okey, jom. Kita jadi detektif Conan. Satu, kamu butuh kunci Puskemas. Push. Oi! Kak! Kenapa duduk sini, Kak? Kak? Oh, hilang dah, Kak. Kenapa Abang Ipin ni suka sangat pergi ke depan? Tak begini tak takut. Oh, ni. Okey, jom. Kunci Puskemas. Puskemas. Okey, jom. Saya ke... Oish, kepala tu. Ni ke kepala dia? Tak, dia main-main macam tu pula. Gurau macam tu. Sekarang harus ngapain, Neng? Dua sekalian, aku buka 4 bunga. Bunga pula. Masing-masing itu ada bunga melati, mawar dan kemboja. Habis satu lagi apa dia? Di mana kita bisa mencari bunga-bunga tersebut? Kalian bisa mencarinya di area Puskemas ini. Banyak songeh yang kena cari-cari bagai. Tapi ingat, tukang tersebut bisa melihat kalian di area ini. Tapi cantik hantu pelik ya. Tapi kenapa badan macam budak, muka budak? Jadi kalian harus mencari strategi. Kan tukang tersebut bisa menangkap arwah untuk mencari kalian. Oh, gap putih tu. Yang maskot ada satu yang anda kalian segera menghindar. Baik, kita akan segera mencari 4 bunga tersebut. Kita dengan Cuwi, cari 3 bunga untuk terima permukaan. Tak ada kata 4. Kamu sekarang membawa bawar. Ni. Bunga mawar. Jumpa. Uish. Sudah. Saya kena lah. Mawar. Melati ada kat sini ke? Ni mawar. Taklah bukan. Apa ni? Kamboja. Sudah. Tu. Kenapa? Bukan. Kamboja. Okey, sekarang melati pula. Melati tahu orang mana tak sebenarnya? Karmancur yang sum balung rasa ning pangeran. Daging rasa ning pangeran. Otot lambat-lambat rasa ning pangeran. Kulit bulu rasa ning pangeran. Asal lu? Insuk mancuring. Apa sing kok golek indek kene? Apa yang nak cari di sini?
Dek endi sirai menungso sing kok gawe tumpal iku? Di mana aku? Oh, jumpa. Kue cacilik. Macam kecil. Tak tahu apa. Mana dia? Kawula ngayong ing zat ingkang paling mulya. Kan Oh, tu. Oh, ni pun. Cari kolak lalu apa, tapi lalu bakar. Tak ada guna ke benda ni? Ni tak ada guna. Ni tak ada guna ni. Bakar. Oish. Dia berdiri lah. Okey, saya tak boleh sentuh lah tu. Tu korek tu. Oi. Oh ni semua. Bye-bye. Bye-bye. Botak. Pejik joget dia terbakar. Dia orang lagi terbakar pejik joget dia. Tak. Ambil popular fosil, lalu temui dia ciwi tadi. Jom. Mana ciwi dia? Jom cari ciwi dia. Ah tu ciwi. Ni ambil kepala awet kepala awet Ambil ni. Kita sudah mengambil bahagian tu buat dari pacar Neng. Baik, terima kasih kalian sudah membantuku. Sekarang kalian pergi kembali ke makam lalu kubur bahagian tersebut kerana bersama jasadnya. Baik, kita akan segera menyambung kuburnya dengan doa untuk almarhum. Okey. Lah, 3 Kliwon 16 Februari Jumaat. Maksudnya hari sama lah ni. Jadi bersenyap sayur terkejut juga. Apa senyap ni game? Kubu. Saya punya tu tak tahan hari sekarang ni. Saya punya. Okey, jom mengguraukan dan doa Al-Fatihah untuk dia. Temui arwah kedua makam. Tu. Ni. Oi, anime. Oh, yang tu Levi. Terima kasih kalian sudah membantuku. Semoga apa yang kalian lakukan dibalas dengan keberuntungan. Terima kasih. Kami akan selalu mendoakan kalian. Bye-bye. Semoga kalian bisa tenang berada di atas sana. Aku akan memberikan sesuatu setelah kami pergi. Sekali lagi terima kasih semuanya. Okey, saya dah siap. Kita dah buat macam-macam. Tu hilang. Oi, kapal matu seram tu. Pasal apa jadi? Dia bagi apa? Bagi duit? Oh, ni. Dia kena sambil muzik sambil nangis. Okey, saya kena tu. Tak boleh apa dah ni. Terima kasih kerana sudah menonton. Dulunya sama dia itu pernah berantem. Terus dikabisnya. Asik. Lalu balikan. Terkadang cinta itu kemudian curhat. Tengok apa lah. Kembali dengan versi yang lebih baik. Tapi sayangnya itu hanya sebuah harapan. Hei, ending dia pelik macam-macam bergaduk apa campur nak cakap game ni. Kenapa Shosha dukun tadi Shosha jealous. Tengok dukun tu. Habis dah ni. Uish, ni apa? Alah, macam-macam tempat Nescafe sponsor lagi ni. Tengok orang sebelah tu. Member benci ke? Jealous ke benci? Okey, saya kena sedar balik. Tengok datang balik ke? Ni. Okey. Habis, angkat telefon dari Pak Arti. Okey, angkat telefon dari Pak Arti. Okey, masalah saya tak tahu apa dah ni. Minta maaf kalau bunyi teruk sangat sikit. Sebab saya tak tahu apa dah ni. Sebab saya punya beta habis bateri saya punya. Sambung.
Tak boleh buat apa lah. Minta maaf saya punya bunyi ni akan jadi kurang sonok. Saya guna ni ya. Okey, jom. Kita akan dengar apa pakcik tu kata. Halo, Mas. Kulo Kang Ujang, RT kampung kene. Tugasi sampeyan resik-resik kuburan digarap menisuk wae yo. Okey. Oh iya, aku sampai lali ngandani sampean. Lek Kang Dedi juru makom sadurunge iku wis sedo dino wingi. Wonge ditemokke sedo ning jero gudang pas wengi kok. Terus simpel pun kulo wau kali dikongkon resik makam iku sinten Pak? Hah? Sinten Mas? Soale gawe sementara niki sing ngatur area makom kula piyambak. Huh? Mas, ojo gawe-gawe iki wis tengah wengi. Sampeyan ngaso wae. Mungkin Masnya pun kesel mari perjalanan aku. Lah. Hah? Masuk bukan sesiapa lah tadi. Hah? Oh, sudah datang lah tu. Masuk kita. Wow. Kerabat dari sepocong. Chapter 1 habis. Okey, seronok game ni. Sumpah saya cakap seronok. Okey, terima kasih kerana sudah menonton semua. Kalau tidak buat teman-teman like, subscribe, terima kasih. Minta maaf ujung pada video ni saya punya tu habis bateri. Saya terpaksa bercakap gunakan saya punya mic telefon sendiri. Okey, terima kasih teman-teman. Kalau tidak buat teman-teman kata like, subscribe, terima kasih. Saya bagi 10/10 untuk game ni. Saya recommend dan minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa dan apa-apa dia juga. Okey, kita akan jumpa lagi untuk datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi untuk datang. Bye.